Bahaya skim cepat kaya bertopengkan emas. Ramai orang suka emas, tapi wujud satu bahaya yang semakin besar. Skim cepat kaya yang bertopengkan emas. Ada 3 petunjuk utama bagaimana skim ini memerangkap mangsa. Nombor 1, janji pulangan tetap. Dalam dunia kewangan, emas adalah aset yang harganya turun naik ikut pasaran global. Jadi bila ada pihak kata simpan emas dengan kami dapat pulangan 3% sebulan, itu sudah bercanggah dengan realiti pasaran. Emas tak keluarkan dividen, tak beri faedah dan tak bayar sewa. Jadi, pulangan tetap setiap bulan adalah pembohongan yang sangat ketara. Nombor 2, guna emas atas kertas tapi emas fizikal tak wujud. Salah satu prinsip utama pasaran emas ialah setiap gram emas mesti disokong oleh emas fizikal yang sebenar. Banyak skim cepat kaya hanya tunjuk sijil atau akaun digital, tapi bila disiasat emas itu tak wujud pun di store. Nombor 3, emas dijadikan umpan psikologi. Mereka guna emas untuk menurunkan kewaspadaan mangsa. Bila otak nampak emas, kita rasa pelabaran itu selamat, walaupun sebenarnya perangkap. Benda paling bahaya bukan skim itu sendiri, tetapi penyamarannya menggunakan emas. Sebab bila orang dengar emas, otak automatik aktifkan rasa selamat. Ingat, emas selamat, tapi skim cepat kaya yang guna emas itu sangat bahaya. Jom saya bantu menabung emas dengan selamat melalui akaun Gap Public Gold.